Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabil izam syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Hormati pengurusi surau, Tuan Kuasa, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilang, tuan siap, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bila sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kita peluang ruang kesempatan pada malam ini, insya-Allah untuk sama-sama kita mengambil faedah dan manfaat daripada kitab Mukhtasar Syubul Iman lil Baihaqi, 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis oleh Imam Al-Khazwini Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita pada malam ini masuk kepada cabang iman yang ke-29. Cabang iman yang ke-29 dengan tajuknya memberi 1/5 daripada harta rampasan perang kepada pemimpin dan pegawainya sebelum dibahagikan kepada tentera. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, ghanimtum, ghanimah, maka sesungguhnya 1/5-nya, fa inna lillahi khumsahu, 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah, anak-anak yatim dan orang miskin serta Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa?
Musabil orang yang musafir, terputus bekalan. Tiba datang sini orang dalam perjalanan, minta maaf tuan, saya keputusan lah, duit hilang, saya nak perjalanan. Ni boleh ayat ni. Keputusan bekalan, dia dalam musafir terputus Ibnu Sabil, boleh dapat zakat ni, dapat harta ni pun boleh. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera, ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ghanimah ni harta rampasan perang. Sebab tu dalam peristiwa perang Uhud, kita dah menang dah asal awalnya, tetapi yang menjaga bukit, pasukan pemanah, tentera dah lari dah ni. Oh, tengok harta banyak tuan-tuan. Memang mereka ini layak untuk dapat ghanimah ni, tapi tak sabar. Tengok tengok harta, ya Allah, rasa ni turun berapa orang pasukan mana? 50 ke? Seingat saya ada turun tinggal berapa orang je kat atas sana, sebab nak ni tengok berapa rebut tengok ni pasang perang. Sehingga mereka kata jangan turun. Rasulullah kata jangan turun, apa benda yang berlaku sekalipun jangan turun, kena kekal bertahan dalam perang Uhud. Jadi mereka tak sabar tuan-tuan, tak ikut cakap Rasul ni. Nabi kata walau macam mana pun kena bertahan di sana juga. Dah lari tentera pasukan Khalid Al-Walid, tengok turun tuan-tuan, so ambush balik, serang balik semula. Dah dia kontrol bukit, habislah. Itu yang syahid para sahabat, berapa orang? 70 orang para qurra, orang yang hafal Quran, syahid, termasuk bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengar bawa kesan ditetapkan, banyak syahid Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud itu. Ini yang gebuh harta ni, ada bahagian masing-masing. Dia sebut ni ada dalam pasal perang ni, 1/5 ni bahagian tu jalan Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang beriman, jika ada bahagian-bahagian masing-masing. Dan yang membahagikan itu nanti Nabi yang akan bahagikan, bukan boleh ambil sendiri. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidaklah patut bagi seorang nabi itu berkhianat, yakni menggelapkan harta rampasan perang, dan sesiapa yang berkhianat dia akan bawa bersama harta yang dikhianatinya pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, kalau kita bawa skop yang lebih luas lagi, kalau kita khianat, menggelapkan harta bukan milik kita kan, pecah amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum orang ini pada hari kiamat. Ambil hak orang, walaupun Nabi sebut sebesar apa? Sebesar kayu sugi, kayu arak. Kayu sugi tu macam batang pen lah, pen kita pegang, kayu sugi besar tu lah, walaupun sejengkal kan. Esok pun akan soal, ambil harta orang sejengkal, sebesar kayu sugi. Ni bukan kayu sugi tuan, 1 ekar dia 1 ekar tanah dia, dia manipulate, dapat turun kat dia, padahal bukan hak dia. Tukar sempadan, batu sempadan tinggi ni, batu sempadan tuan-tuan, dia boleh gali tu, sebab ni sekarang musim durian kan. Allah mak, pokok ni masuk tanah orang, masuk sini lah sikit lagi, dia alih batu sempadan. Ni aku tengok batu sempadan. Orang tu pula jenis tinggal duduk kebun, tinggal duduk lain, duduk kat KL kan, balik kat kebun pun 2-3 tahun sekali. Musim buah dengan buah dah turun, rasa durian ni mana tanah dia, tak tengok batu-batu. Orang tu dah alih kan. Tuan-tuan, kita alih batu sempadan ni tuan-tuan, saya dah dengar dan benda tu real berlaku. Bayanglah tuan-tuan, berapa kaki dia alihkan tu, subhanallah. Nabi kata walaupun sejengkal, walaupun sebesar kayu sugi. Ni bukan sebesar kayu sugi. Orang tak takut kan azab Allah Ta'ala. Sanggup kan? Jangan khianat dengan harta orang, bukan milik kita. Tak ada kita punya tuan, semua tu adalah hak
Ada pemilikan orang yang pemilikan orang yang sebenar lah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain tentang rombongan delegasi Abdul Qais. Amarakum bi arba' wa annahakum an arba' amarakum bil iman billahi wahdah. Atadruna mal iman bihi billahi wahdah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus wa anhaakum anil hantam wad dubba wan naqir wa muzaf. Qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna min waraikum. Baginda memerintahkan kamu dengan 4 perkara dan melarang 4 perkara. Rombongan delegasi Abdul Qais. Baginda memerintahkan kamu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adakah kamu tahu apa itu beriman kepada Allah? Nabi suruh beriman kepada Allah. Tahu tak beriman kepada Allah tu apa benda dia? Nabi tanya balik pada para sahabat. Mereka jawab Allah wa rasul alam. Ya, ini adab. Adab sahabat dengan Nabi. Bila Nabi kata tanya, tahu tak? Oh, tahu. Jawab, ini tak. Nabi bukan, sahabat bukan macam tu. Adab sahabat dia kata Allah wa rasul alam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Khabarkan pada kami, akhbir ni. Beritahu ya Rasulullah apa benda dia. Adab Rasulullah, adab sahabat dengan Nabi. Pernah Nabi tanya soalan pada seorang pada dalam halaqah. Nabi tanya dalam kuliah, siapa tahu? Nabi bagi teka-teki. Sahabat ni tahu tapi tak berani cakap. Tahu jawapan ni tapi nak cakap ada malu sahabat ni. Kita lagi kita nak tunjukkan kita sebab tahu. Maka beliau kata penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan salat, ini tanda orang beriman. Dia syahadah penyaksian itu, kemudian dia salat, kemudian dia menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, memberikan harta 1/5 harta rampasan perang. Ada nota kaki kat sini. 1/5 harta rampasan perang wajib diberikan pada 5 bahagian. 1 bahagian Rasulullah selepas kewafatan baginda, tak ada lagi dah bahagian Nabi tu. Bagi untuk kaum muslimin, kemudian 2 bahagian untuk kerabat Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, anak yatim, ada bahagian untuk miskin, bahagian Ibnu Sabil. Baginda melarang kamu daripada bekas tembikar yang diisi arak, bekas labu, kawasan pada pokok kurma yang ditebuk dan diperam kurma. Ditebuk pokok kurma, diperam kurma tu, dia buat lubang, masuk buah kurma, peram dalam tu. Itu kaedah pemeraman untuk jadikan arak. Dan bekas ada zif. Ini nama-nama benda yang diorang buat peraman tu lah. Reman anggur, kurma. Disebut ni dekat nota kaki ni. Dan sebagian dalam semua bekas yang nyatakan ini dilarang kerana semua bertindak cepat untuk menukarkan rendaman tadi kepada arak. Atau masyarakat Arab biasa menggunakan untuk menghasilkan arak. Kemudian rendaman tersebut dibenarkan dan semua bekas asal tidak berubah menjadi arak melalui penasakhan dalam hadis. Ada hadis kat sini. Aku melarang kamu daripada membuat rendaman melainkan bekas siqah, yakni qirbah atau bekas air dibuat daripada kulit sebarang minuman. Sekarang minumlah rendaman air daripada semua jenis bekas dan janganlah minum sesuatu yang memabukkan. Itu daripada tadilah. Baginda bersabda, ingatlah semua ini dan sampaikan kepada sesiapa saja yang kamu temui selepas ini. Semua fokus kat sini berkenaan dengan, dan tercapai imannya ialah memberi 1/5 daripada harta rampasan perang kepada pemimpin. Ada bahagian. Kita sekarang tak ada lesaan harta. Sebab zaman dulu bila diperang ni, sebab orang pergi perang, dia bukan bawa senjata saja. Dia bawa kelengkapan makan, minum. Sebab mereka ni berperang ni berbulan-bulan. Perjalanan tu jauh. Bawa kambing, bawa apa nak sembelih jadikan lauk. Bukan tak perang saja, perjalanan jauh sekian, takkan bawa senjata saja, mesti bawa makanan, bawa kambing, ternakan apa semua untuk jadikan makanan untuk tentera-tentera. Jadi bila perang kalah, diorang lari, tinggal harta tu semua. Tu nak buat apa tu? Ambil, orang Islam boleh ambil sebagai ghanimah,
harta rampasan perang, maka Nabi akan agih-agihkan. Di situ. Termasuk dalam cabang iman dalam soal pembahagian tersebut. Okey. Selesai tuan-tuan, habis. Berkenaan dengan cabang iman tersebut. Masuk cabang iman 30. Pendek malam ni. Kan? Membebaskan hamba dengan tujuan taqarrub kepada Allah. Sekarang ni ada hamba kan? Tak ada dah. Tak ada lagi dah. Soal pembebasan hamba. Tak ada lagi hamba dalam dia dah apa, tak ada lagi konsep hamba dalam Islam, tak ada. Dulu ada konsep hamba. Saya teringat satu kisah bagaimana seorang hamba berjumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hasan al-Basri. Seorang hamba ni, dia hamba. Maka dia berjumpa dengan Hasan al-Basri, siapa? Tabi'in. Seorang tabi'in. Tabi'in ni apa? Ialah orang yang hidup pada zaman sahabat. Dia sempat berjumpa dengan sahabat. Bahkan dikhabarkan bahawa Hasan al-Basri ni murid kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, jadi ceritanya Hasan al-Basri ni dia ulama. Dia orang hebat tuan-tuan ya. Hasan al-Basri ni setiap apa yang dia sampaikan dalam khutbahnya, orang akan ikut. Tak ada orang bantah. Orang sangat-sangat menghormati ketokohan Hasan al-Basri. Apa yang dia saran, apa yang dia suruh, orang ikut. Hebat tuan-tuan Bila dia sebut ni, semua orang buat. Macam Nabi SAW sebut kepada sahabat, itu perintahlah, sahabat buat. Tak kisah apa. Kisah pengharaman arak kan. Bila sahabat turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansam, sebut turunnya berkenaan pengharaman arak tu, sahabat terus balik rumah pecahkan tong-tong arak. Sehingga kan disebutkan di Madinah masa banjir arak. Keluarkan pasukan arak, pecahkan. Tak ada, boleh tak tangguh sikit seminggu tu kan banyak lagi ni belen-belen ni. Tak ada. Ada sikit lagi. Esok ke berkuat kuasa bila? Ada surat berkeliling ke? Tak ada kan. Turun Quran Allah Ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkan, jauhkan. Sahabat tak ada lengah tuan, pergi kita relax ya. Buat tak tahu yang buat korang dah ada arah nak buat skor, tak perasan lah ada yang arah ni. Boleh tangguh, boleh tak tengok notis? Bila berkuat kuasa, 3 hari lagi. Sempat lagi lah nak mabuk malam ni. Nak cucuk langit kan. Tak ada, samit nak, watak nak. Maka Hasan al-Basri macam tu. Bila semua orang ikut belaka tuan, suruhlah apa. Jadi seorang hamba ni, dia tahu Allah, ini Hasan al-Basri ni orang cakap sungguh cakap dia. Memang orang seorang tokoh ni disegani. Ulama yang alim kan. Jadi jumpa dia kata, wahai Hasan al-Basri, wahai imam, aku ni seorang hamba. Boleh tak setiap kali aku melihat bila engkau berkhutbah, bila engkau berkuliah bercamah khutbah, maka setiap apa yang kau sebut, yang kau saran, yang kau suruh, maka orang akan ikut belaka. Jadi aku nak ada hajat sikit lah wahai imam. Aku ada hajat sikit supaya engkau cerita berkenaan kelebihan membebaskan hamba. Sebab aku ni hamba. Aku nak hidup merdeka. Nak hidup bebas macam orang lain. Tak nak jadi orang hamba tuan-tuan, suruh buat kena buat. Dia hamba, pemilik dimiliki oleh orang. Jadi bila dia kata kau sebutlah mujur-mujur nanti tuan aku bebaskan aku. Hasan al-Basri kata, okey boleh. No problem. Tak ada masalah, boleh insya-Allah. Jadi hamba tu kali dengar Hasan al-Basri khutbah. Tak ada lah cerita pasal hamba. Orang mungkin minggu depan kot teks khutbah hari ni kan. Mungkin dah dicetak awal ke. Tunggu minggu ke minggu, tak ada juga cerita. Macam mana Hasan al-Basri ni lupa ke apa ni. Dah cakap kat dia kata insya-Allah dia akan sebut cerita, akan ceramah, akan kuliah pasal kelebihan membebaskan hamba ni. Jadi sehingga lelaki ni pun abai ke lah. Kita ingat tak apalah, tak ada rezeki kan. Satu hari Hasan al-Basri cerita berkenaan dengan kelebihan membebaskan hamba ni, ganjaran besar yang Allah Subhanahu wa taala beri. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ini, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqur raqabah. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.
Apa caranya engkau dapat mengetahui bahawa amal-amal yang tinggi tinggi darjat di sisi Tuhan itu? Nak tahu tak apa benda dia? Di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba abdi. Nak dapat kedudukan tinggi tak sisi Allah Ta'ala, darjat yang tinggi sisi Tuhan, nak bebaskan hamba. Besar darjat, diangkat darjat nanti oleh Allah. Ini antara ayat ni. Cuma tak ada sebut ayat As-Sabasi cerita pakai ayat ni tu nak cerita. Mungkin Allah Ta'ala mungkinlah di antaranya. Disebut kelebihan itu, mereka menyebabkan Tuhan kepada hamba tadi membebaskan dia. Bebaskan. Maka hamba tadi seronok tuan-tuan, dah kena bebas. Dia kata, dengar ceramah Hasan Basri kata, kelebihan hamba bebaskan, kau dapat darjah yang tinggi. Maka Tuhan pun bebaskan hamba tu. Hamba tu jumpa balik dengan Hasan Basri. Itu wahai Imam, thanks a lot lah. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Sebab Tuhan dah cerita. Tetapi satu benda saya nak tanya. Kenapa Tuhan ambil masa yang lama untuk nak cerita benda ni? Kenapa tak immediately kan? Saya cakap ni terus lah cerita lah. Malam maghrib kan cerita lah. Jadi sebenarnya, kenapa aku ambil masa yang lama? Sebab aku sedang mengumpulkan duit untuk beli hamba dan membebaskan. Apa yang kita belajar kat sini tuan-tuan? Cakap serupa bikin. Ceramah sini sedap tuan-tuan. Tuan-tuan mesti begini-begini ni. Saya pun tentu. Kan? Kabura maqtan indallah in taqul ma la taf'alun. Besar kemukan Allah orang yang bercakap tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Ingat senang tuan-tuan duduk macam duduk di sini tuan-tuan duduk bawah, duduk kat atas ni. Tanggungjawab tu besar. Amanah ilmu ni sangat besar, sangat tinggi. Saya sebut tuan-tuan, bukan suruh tuan-tuan beramal, untuk saya sendiri sebenarnya. Suruh orang memang. Sabarlah tuan-tuan. Sabar itu, dia pun tak sabar. Sipar hilang, dia cepat sekarang. Kau ajar siapa ambil sipar penceramah pun kena tempat. Saya tak banyak tuan, 12 pasang hilang tuan. 12 pasang hilang kat Masjid Lengging. 12 pasang sipar. 13 tahun dekat Lengging ni, 12 pasang setahun sekali. Aduh, saya letak tepi sikit sebab ada yang sama sipar macam saya juga. Sipar saya murah, dia datang. Murah pun ambil. Berkat Ustaz, berkat apa mencuri? Bukan mencuri lah, salah sarung lah. Tuan-tuan jadi, cakap sebut bikin. Nak cakap bukan senang tuan-tuan nak sebut macam ni. Sebab itu, kadang-kadang maaf cakap tuan-tuan ada tak kadang-kadang kita dengar, ada kadang-kadang Ustaz berceramah. Kadang kita dengar, habis Ustaz ceramah, habis kita makan, balik kan. Habis berlalu macam tu. Kadang biasa macam tu kan, kadang-kadang lah. Ada tak satu saat ketikanya kita dengar tu masuk tu kita rasa something Ustaz dia ceramah terus kita nak beramal terus rasa sebab apa? Ada kata-kata nyebut kalau suatu perkara tu datang daripada hati, so dia akan masuk dalam hati. Kau cakap mulutnya, tuan-tuan kita harus begini-begini. Kau cakap mulut dia pun tak beramal tuan, dia tak bekas. Dia tak ada roh. Percakapan nasihat itu tidak ada roh. Dia cakap tapi dia tak beramal. Quran dah tegur dah ni. Orang yang beriman, jangan kau cakap benda yang kau tak buat. Besar kebukan Allah Ta'ala, kau bercakap tapi tak buat apa yang kau cakap. Hasan al-Basri kumpulkan duit nak beli hamba supaya dia boleh bebaskan dan dia boleh cerita kelebihan membebaskan hamba. Sebab dia dah buat dulu. Hebat tuan-tuan. Kita cerita boleh. Kelebihan bangun tahajud, dia tak bangun tuan-tuan. Dia tak bangun. Kau semayang tahajud tuan-tuan, hebat. Dia tak bangun tahajud. Mujur terkejut. Nak ceritanya Allah, kita kena buat. Jadi kelebihan itu bebaskan Allah Ta'ala, membebaskan hamba dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil pedoman kisah Hasan al-Basri ini. Dia ulama hebat. Kenapa jadi hebat? Kenapa cakap dia tu orang boleh dengar? Kenapa cakap dia saranan, pesanan dia orang boleh ikut? Sebab dia beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan apa yang dia cakap. Itulah bahawa ada roh. Ada roh. Kalau datang daripada hati, dia akan masuk, menyusut dalam hati. Rasa Allah. Ustaz sebut. Kadang orang sebut, perkataan tu simple sangat, tapi Allah melekat dalam hati. Dia cakap dengan perasaan sepenuh jiwa. Bukan sekadar nak cukupkan sampai waktu isyak, berhenti, Allah Alam. Bukan sekadar itu. Kita nak bersama lah kan. Sama-sama lah kita. Nak perbaiki diri kita. Keadaan yang lebih baik. Amal soleh, ketaatan semua. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Man a'taqa raqabah a'taqallahu bikulli 'udwin minha 'udwan min a'ta'ihi minan nari hatta farjahu bi farjih. So siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan bebaskan anggotanya daripada api neraka dengan sebab pembebasan setiap anggota hamba tersebut. Sehingga kan kemaluannya dengan sebab pembebasan kemaluan hamba tersebut. Dengan sebab dibebaskan hamba, Allah Subhanahu wa taala menyebabkan diri orang itu dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kelebihan kerana dia membebaskan seorang hamba. Sehingga kemaluan dengan kemaluannya dengan sebab pembebasan kemaluan hamba tersebut. Sebab apa? Maksud dekat sini apa? Sebab kemaluan ni adalah punca kepada berlakunya zina. Ataupun sebab zina itu ada dosa besar. Dengan sebab bebaskan hamba, dosa sebesar itu yang terkait dengan faraj. Dengan sebab kelebihan itu pun boleh menyebabkan dosa-dosa tadi pun diampun oleh Allah dan dia boleh masuk syurga. Maksud dia. Kalau kita baca secara zahir ni, apa maksud sebenarnya kan? Diampunkan segala, bebaskan anggota di jasad dia, mata, kepala, kaki, tangan sebagainya daripada bakaran api neraka, dia masuk syurga dia. Termasuklah faraj. Sedangkan sebab faraj ni tempat orang nak buat zina, faraj lah. So Nabi suruh jaga benda yang di bawah kan, di bawah pusat. Jaga di bawah dua peha Nabi sebut. Sebab tempat tu mudah dengan kemaluan orang boleh berzina, dan zina tu ada dosa al-kabair. Baik, habis kelebihan bersebabkan hamba dapat dinaikkan darjat, kemudian dapat apa tuan-tuan? Pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cabang iman ke-31. Ini laju sikit ekspres malam ni. Menunaikan kafarah yang wajib dengan kesalahan tertentu. Menurut Al-Quran dan Sunnah terdapat 4 jenis kafarah: kafarah bunuh, kafarah zihar, kafarah sumpah, kafarah jima ketika berpuasa dalam bulan Ramadan. Terdapat perkara yang hampir dengan semua kafarah ini ialah dinamakan fidyah yang wajib kan dosa lampau atau hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan setelah terjadi suatu dosa atau tidak. Jadi kita buat kesalahan, contoh tadi kan bunuh ada kafarah dia. Zihar pun ada kafarah dia. Ini isu ni terdapat dalam perbahasan fiqh. Panjanglah perbahasan ni, banyak benda nak sebut kat sini. Kita sebut secara umum lah. Jima ketika bulan puasa. Kenapa? Kafarah dia apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Saya mengajar subjek kat sekolah kan. Habis perempuan tak kena ke ustaz? Puasa 2 bulan berturut-turut? Saya kata mustahil perempuan boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh. Mana boleh? Takkan ada boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau dia dah sampai tempoh, maaf cakap macam dia dah menopause, so memang boleh lah. Tapi bagi orang yang mustahil lah, dia akan didatang haid. Macam mana nak boleh puasa direct 2 bulan berturut-turut? Mustahil. Tapi habis siapa yang kena? Laki lah kena. Laki lah yang kena puasa. Kau banyak masa kena bulan puasa tu pula. Goram dah kan. Dah dengan berjima lah dengan isi pada siang hari puasa pula. Tak nyampe-nyampe kata orang bilah tak nyampe-nyampe. Itulah tu. Pengantin baru kan. Ada tuan-tuan kahwin bulan puasa, bulan Ramadan kahwin. Sekarang bulan puasa kahwin. Goram dengan payah juga kan. Jagalah tu. Jadi ada kafarah ada. Puasa 2 bulan. Kalau dah berjimat pada Ramadan ada kafarah ada. Tak mampu itu ada kena itu kena ini. Adalah dia punya hukuman dia kafarah tu. Jadi bila kita melaksanakan kafarah dengan dosa yang kita buat itu, kafarah tu menyebabkan di antara cabang-cabang iman juga. Melaksanakan tuntutan kafarah tersebut. Ini perbahasan fiqh ni. Saya tak nak lebih panjang lah isu kat sini. Cuma sebut secara umum sajalah tuan-tuan nanti Ustaz yang ngajar fiqh tu akan masuk bab ini nanti. Cabang iman 32. Malam ni tu 4 cabang tuan-tuan. Tuan-tuan yang risau tuan-tuan macam lambat nak habis. Tak nak habis lah kitab ni. Menyempurnakan janji. Ini tajuk takhir lah pada malam ini. Menyempurnakan janji firman Allah Subhanahu wa taala, aufu bil uqudah. Penuhi serta sempurnalah perjanjian-perjanjian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata apa?
Iaitu perjanjian itu maksudnya apa? Segala perkara yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan, difardukan oleh Allah, serta ditetapkan dalam Al-Quran. Itulah janji kita. Sekali Allah Ta'ala halalkan, kita turuti benda tu sebagai halal, kita mengakuinya. Yang diharamkan, ikutlah. Mengiyakanlah benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun benda itu difardukan oleh Allah Ta'ala, kita laksanakan. Apa qasam, apa sumpah janji kita dalam sembahyang? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh hidup aku, inna salat, sembahyang aku, ibadat aku, hidup mati aku kan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala fardu, buatlah. Apa Allah Ta'ala larang, tinggalkan. Yang makruh, tinggal. Sebab tu ada benda tuan-tuan, dalam hukum taklifi, 5 perkara tu, hukum taklifi ni ada 5 perkara, 2 tu kita buat, 2 tinggal, 1 kita pilih. 2 buat apa? Yang wajib buat, yang sunat buat. Tinggal apa? Yang makruh tinggal, yang haram tinggal. Satu lagi apa? Harus boleh pilih. Tuan-tuan lepas habis kuliah nanti, tuan-tuan boleh nak balik, boleh, nak makan pun boleh. Harus. Pergi makan lah tuan-tuan kan, orang dah tempah lah tu. Kalau ada lah, tak tahulah malam ni tak ada Ustaz. Ustaz pandai-pandai je suruh makan pula. Tak apalah. Tahu ya? Tu. Kena mama. Harus saja. Tuan-tuan hari nak pakai telekung warna putih ke, nak pakai tepung warna kelabu, telekung, pilih lah. Tak harus. Nak datang masjid surau kan, tak nak mandi ke, tak nak mandi, harus. Itu ada pilihan lah. Ada benda 2 yang tinggal, 2 kena buat, 1 harus boleh pemilih. Okey, tuan-tuan Allah Ta'ala sekalian, itu janji kita lah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu ulama kata janji ni ada 2. Janji tu ada 2 jenis. Pertama, janji dengan makhluk Allah, dengan manusia. Berjanji kan, kita janji begini, buatlah. Berjanji begini, buat. Walaupun kita janjikan anak kita kan, janganlah kita mungkin janji dengan anak, walaupun anak kita dia pun mungkin tak ingat. Tak boleh, kita dah janji, tunaikanlah. Sebab tu jangan, kalau tak mampu nak melaksanakan janji, jangan berjanji. Ni nak PRN dah ni. Banyak akan janji-janji akan ditabur. Kan? Nak PRN dah. Tak tahulah tuan-tuan duduk di sini, mengundi tak mana-mana ni. Ada Johor balik kampung kan. Johor pun election juga. Janji kita kan. Jangan sedap, janji sedap tuan-tuan kan. Nak melaksanakan tu satu kepayahan. Kemudian ada dinamakan sebagai janji dengan Allah. Ada janji dengan Allah. Disebut sebagai nazar. Kita bernazar. Sebab tu kita sebut bila soal nazar ialah asal suatu perkara itu tak wajib atas diri kita, tapi kita mewajibkan kat atas diri kita. Benarnya tak wajib pun untuk diri kita nak buat, tapi kita sendiri yang mewajibkan. Itu namanya bernazar lah. Nanti kita akan sebut sikit-sikit lah. Kalau saya sekiranya saya dapat ni, saya nak sedekah makanan lah hari Jumaat ni dekat surau. Dapat dia kan, kena lah sedekah macam tu. Okey, kemudian bila kita orang yang berjanji ni dikira berhutang. Dia berjanji dengan orang sekian, maknanya kita dah berhutang dengan orang tu. Kalau kita dah berjanji dengan Allah, bernazar, maknanya kita berhutang dengan Allah. Selagi tak laksana nazar itu, maknanya kita masih lagi berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Nazar kan, kadang nazar bukan-bukan kan. Tak laksana janji, maka akan dituntut di akhirat. Kalau janji dengan orang, di akhirat bisa dituntut. Sebab janji dikira sebagai satu amanah yang perlu kita laksanakan, kita lunaskan. Okey, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sebut sikit, walaupun ni perbahasan fiqh lah. Saya taklah nak memanjangkan hal fiqh ni, sebab ni cerita soal sama-sama iman. Tapi sebut sikit lah sebentar masuk isyak ni. Nazar, kita biasa dengar bernazar kan. Saya bernazar lah. Sebab tu kalau tengok dalam ayat Quran muka surat yang 56 ni, yaufu bin nazri. Yaufu bin nazr. Mereka menyempurnakan nazarnya. Wal yufu nuzurahum, dan sempurnakanlah nazar mereka. Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji nazar, sumpah tu menazar juga tu. Okey. Sebab soal nazar ni tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 3 jenis. 3 jenis nazar. Ada disebut sebagai nazar mutlak.
Nazar mutlak. Mutlak ni ialah nazar yang dia tak terikat. Dia tak terikat. Contoh dia sebut macam ni. Sebab nazar ni dia tak jadi dengan niat, tapi nazar dia dilafazkan. Bila dia lafazkan benda tu jadi nazar. Kalau niat saja tak jadi nazar lagi. Contoh dia niat hati, dapat ni saya nak puasa dah 3 hari, dalam hati je tak sebut, dia tak jadi nazar. Tapi bila dia lafaz syarat dia lafaz, maka jadi nazar. Contoh kita kalau dapat ni dapat ni budak belajar kan, dapat din list ni anugerah dekan untuk SEM ni, nak puasa dah 3 hari, dia sebut, so dia kena buat apa yang dinazarkan. Pertama, nazar mutlak ini benda yang tak ada terikat dengan apa, tiba-tiba dia sebutnya. Okey, contoh aku wajibkan tadi aku esok nak sembahyang duha 8 rakaat. Dia sebut macam tu. Aku wajibkan diri aku, ni contohlah besok nak sembahyang duha 8 rakaat. Maka dia dah kira benar nazar. Dia tak terikat atas keperluan apa-apa, tak ada, dia sebut dia. Maka dia kena buat nazar tu. Mutlak sifat dia, tak ada terikat. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai nazar mujazah. Mujazah ni dia terikat dan ada syarat. Contoh, kalau saya lulus PSA, kalau saya lulus PSA ni, saya nak sedekah setandan pisang emas hari Jumaat nanti kat Surau Abbas. Itu dapat nikmat. Dengan bila dia dapat nikmat, maka dia kena buat. Itu mujazah namanya. Ataupun terhindar musibah, terhindar bala. Contoh dulu musim Covid itu kan, tiba-tiba kita tak di hotel kita mungkin kena Covid kan, tak buat test lagi ni. Kata kalau aku bebas daripada Covid ni, kalau kata bukan Covid lah, aku nak puasa lah sehari. Doktor cek, tuan negatif Covid. Alhamdulillah, syukur. Kita dah niat tadi, kalau tak kena Covid ni, aku nak bergian-gian. So kena buat. Dia ada syarat dia. Yang ni sama ada kita mendapat nikmat atau terlepas daripada azab ataupun bencana ke musibah ke, maka bila kita sebut, kena buat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mutlak, dia tak ada niat sebab apa pun, dia saja sebut besok aku wajib malam ni nak sembahyang tahajud lah, sembahyang. Yang kedua tadi tu ada sebab dia, ada syarat dia. Kalau dapat ni, kalau tak dapat terhindar, so dia nak buat satu amal. Wajib buat, hukum dia kena buat juga. Yang ketiga ialah nazar disebut sebagai lajaj. Lajaj ni maksudnya tujuan dia nak kita panggil apa macam dia nak cegah lah diri dia. So dia nak cegah diri dia supaya dia tak buat benda tu. Dia nak tetapkan, kalau aku buat juga benda ni, so aku kena macam ni. Contoh dia macam orang yang smoker, isap rokok kan. Dia nak berhenti merokok ni, dia cegah diri dia supaya dia tak nak merokok. Kalau aku merokok juga, setiap Jumaat sebulan aku sedekah pisang lagi, tukarlah lain. Saya sedekah burger hijau, Ustaz Redha punya kan, setiap malam Jumaat. Kalau sekali aku isap rokok, sebulan aku sedekah burger dekat surau Abbas. Dia nak cegah tu supaya bila dia nak isap rokok, kalau nanti kena beli burger pula sebulan. Dia buat tu sebagai nak cegah diri dia supaya dia tak buat benda tu. Itu sebut sebagai nazar lajash. Ulama sebut kat situ. Maka ni pun sama juga, ada perbahasan juga berkenaan ni, sama ada lajash ni nak buat tak buat. Pandang ulama ada pilihan, sama ada dia boleh buat ataupun dia terus tak mampu nak buat kafarah sajalah, bayar sajalah kafarah. Buat sajalah kafarahnya. Mungkin tak mampu ke dan sebagainya, ataupun dia tak nak buat. Dia dah dapat benda tu. Tiba dia isap rokok, alamak kawan dulu aku tak boleh ni, dah hati dah bernazar gitu ni. Kata dah berhenti merokok, saya berhenti beli je, merokok masih lagi. Berhenti beli. Berhenti beli kan, merokok masih merokok, bukan berhenti ke, berhenti beli gitu dah. Merokok masih. Kawan dulu dia pun hisap, alamak kena ni lah, apa dia niat tu, kena bagi kena beli burger. Untung Ustaz Redha 40 burger setiap malam Jumaat, contoh je lah. Jadi yang ni ulama bagi pilihan, sama ada kita nak buat nazar tu ataupun kita terus nak kafarah. Apa kafarah nazar ataupun sumpah ni?
Saya sebut juga yang ini yang pertama, kalau dia tak mampu kan melaksanakan nazar itu, ini dalam Quran sebut ni. Dia punya kafarah dalam Quran sebut surah Maidah. Yang pertama ialah bagi makan 10 orang miskin. Syarat dia. Sebagai kafarah melanggar nazar tadi ataupun sumpah. Pertama bagi makan 10 orang miskin. Bagi makan apa Ustaz? Bagi makan dia kenyang. Tak konyang lah makan burger satu, sudah burger lagi. Kau pergi nak makan nasi lauk sayur sikit kan. 10 orang. Ataupun beri pakaian kepada 10 orang yang orang miskin, 10 lagi. Ataupun kau bebaskan hamba. Hamba besar tu. Hamba. Mana zaman sekarang mana ada hamba lah. Tak adalah. Kira benda tu dah dipotong lah. Yang ketiga ialah berpuasa 3 hari. Selalu orang pilih puasa lah Ustaz. Nak kan nak bagi makan kan keluar duit lah. Puasa je lah. Jadi bila langgar nazar tadi, maka dia kena bayar kafarah. Kafarah yang tadilah bagi makan 10 orang miskin, bagi 10 pakaian pada orang miskin, ataupun berpuasa 3 hari. Okey. Nazar-nazar yang bagaimana yang kena buat ni? Nazar dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kita nazar untuk nak puasa, nazar nak berduduk iktikaf kat masjid, nazar nak bagi bersedekah, tapi nazar-nazar yang mengepek tu tak ada kan. Contohnya, kalau saya dapat naik pangkat, saya nak berjalan kaki tak pakai slipper daripada surau sampai Mantin, tak payah buat tu. Kan? Tak pakai slipper ni musim-musim panas ni. Ni berjalan kaki. Ingat kita orang pergi apa tu kan? Bangsa yang itu ke? Nak buat ritual macam tu. Ataupun saya nak botakkan kepala. Tak payah, itu bukan ibadat. Dia nazar ni nazar bentuk ibadah takarrub kepada Allah. Nak bagi sedekah, okey. Sedekah makan, niat nak duduk dapat dunia nak iktikaf kat masjid, okey. Sedekah nak solat, ataupun nak solat lah, ataupun yalah apa benda ketaatan berpuasa tadi. Cakap nak botak kepala, nak keliling rumah, nak tak payahlah tu nak buat tak buat. Tu habis kena kafarah, tak payah. Itu bukan soal ibadat. Saya nak berjoging selama sejauh 10 kilometer. Tak payah tuan, rumah roket surau pun kau tak datang. Nak jogging 10 kilometer. Kan? Saya nak hiking banyak bukit tak payah tuan. Bukit sekarang ni sensitif sekarang ni. Hilang je. Sebenarnya dah jumpa dah. Allah Akbar. Macam-macam tuan-tuan kan. Dia pun dah minta maaf tuan-tuan, kita menyusahkan banyak pihak kan. Tuan-tuan umur 49 tu. Umur dia 49 tahun. Perempuan kan? Perempuan tuan-tuan. Dia minum air daripada periuk kera kan. Dia minum air daripada situ. Tapi tuan 2 minggu kan, dia boleh survive tau. Apa ilmu yang dia pakai je. Alhamdulillah lah, syukur. Semua orang berdoakan kan, supaya jumpalah balik Puan Jesnita kan, Jesnita. Yang jumpa dah, alhamdulillah duduk dengan asli. Dapat jumpa, masya-Allah, hebat tuan-tuan Sekitar saya pun fikir, boleh survive malam-malam macam mana tu. Takut kan, saya kuasa takut ke gelap ni. Masuk hutan, sebab tu saya tak masuk hutan. Kan? Sebab hutan takut hilang. Hiking tu janganlah bersendirian. Banyaklah kes yang itu, yang budak perempuan dengan nak turun, tak jadi hiking, turun ke bawah, cek jumpa yang meninggal lah. Allah Akbar. Jagalah tuan-tuan kita nak masuk tempat-tempat tu macam-macam lah. Kadang tempat yang kita nak masuk tu, hutan ni kadang bukan kita saja yang tinggal tu tak. Bukan kita saja, banyak ramai orang yang ada pengalaman masuk hutan, cek kayu ke, pengalaman hiking semua, mengedah hutang semua sebagainya. Ada pengalaman banyak kan, petua-petua tertentu lah kan, adab tu jaga. Sebab itu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang tak nampak. Ada alam yang lain yang kita tak ketahui, yang kita tak tahu kan. Sebab tu ada saya belajar dulu bila masuk hutan kan, supaya yelah banyak adalah amalan-amalan kita nak baca kan. Bila nak masuk hutan nak baca amalan, baca itu ini sebagainya. Jadi kadang kita pergi satu tempat, kita berhenti tengok, mungkin kita jumpa rumah ke, pokok besar ke. Ini ajar, ini tips sajalah. Tips tak tahulah berkesan tak berkesan. So nak elak daripada gangguan dan sebagainya, sebut macam ni. Nampak rumah buruk, dulu rumah ni kemain cantik ya. Sekarang dah tinggal nampak macam nak runtuh. Jadi yang jin-jin yang pun semahu dengar, maknanya dia ni otai ni, dia dah tahu dulu, dia pernah datang sini dulu ni. Dia tahu rumah ni cantik. Betul.
Dulu cantik rumah ni. Sekarang Allah, cakap lah tuan. Dulu cantik rumah ni sekarang ya Allah dah tak ada orang dah duduk kan dulu. Dia cakap, ini orang otai lama saya sebut tadi kan. Ataupun, dulu kecil pokok dah besar dah. Tapi tuan-tuan memang dah sesat barat, tuan-tuan cakap macam tu pun sesat juga lah. Anda. Kemudian banyak lagi tuan-tuan benda macam ni saya sebut. Ini cerita pasal nazar ni, tapi isu lain kan. Nazar nak masuk hutan. Yalah, kalau mudarat tak pernah masuk hutan tuan-tuan, tak payahlah kan. Masuk kat ni lorong saya, kalau masuk dekat sini pun kadang tak jumpa kat yang keluar ni. Masuk session ni masuk mana pula pergi pusing ke dah. Pakai Waze tu. Pakai Waze ni cari restoran. Kadang pernah tu. Saya pergi surau apa namanya, surau Al-Fatih tuan-tuan. 3 bulan pakai Waze tuan-tuan. Di sini ada orang surau Al-Fatih kan? Just put up your hand. Tak payah. Tuan-tuan, 3 bulan saya kuliah subuh. Subuh pula tu malam kan. Pagi gelap. 3 bulan pakai Waze tuan-tuan. Saya nak pergi rumah Haji Musafar pun saya pakai Waze. Haji tolong bagi location. Saya tak ingat lah rumah. Tak boleh tuan. Kat taman yang terang benderang tu, nombor jalan pun ada, boleh sesat. Ini susah. Ini hutan. Tak ada nombor jalan tu, orang tak tahu. Tak payahlah. Itu Allah masa adab. Kemudian kita kadang dalam adab tu nak buang air. Jaga ni tuan. Jangan sembarangan nak corot saya. Ada kawan saya pergi Jeram tu, cerita sikit ni, Nabih dah ni. Nabih dah. Nazar Nabih dah. Cerita sikit lah adab lah. Kawan saya pergi Jeram tu, tahu Jeram tu kat Jelebu tu? Dan dulu tahun 2020, 18 lah yang banjir besar tu. Ada sampai air mata habis untuk dia pool kolam tu habis lah. Pergi sana. Malah nak turun bawah, tandas kat bawah. Nak naik tu tandas, surau. Naik, tak jauh mana pun. Kemudian ada pool kolam besar. So member ni nak buang air jauh nak ke bawah. Dia merata kencing tuan-tuan, balik rumah tak boleh kencing. Kami buat apa tuan-tuan? Bersimpati? Tak, kami gelakkan ramai. Itulah kau. Kesian kawan tuan-tuan. Asyik pakai tuala. Kadang-kadang tidak boleh ni. Itu ambil tak tawar lah sikit. Kau ni kerja tempat mana ni? Kat mana kau buang air? Adab menjaga. Jangan kencing bawah pokok. Jangan kencing bawah tempat yang bertakung. Bawah pokok kadang ada jin makhluk Allah Ta'ala duduk. Kita tak tahu. Kita tak nampak. Kita nampak. Tempat bertakung tu kadang yang takung air tempat minuman binatang, burung dan sebagainya. Tak boleh minum tu, menajis air tu. Ni burung nak minum. Jaga tempat laluan orang kat situ jugalah kau nak buang. Laluan orang kau buang tak boleh. Itu adab. Jadi nak buang tempat boleh nak buang, cari tempat-tempat yang bersesuaian lah. Kalau air mengalir tu tu lagi bagus kan. Dia kencing kat atas, orang bawah mandi nanya. Tu untung pergi ni atas sekali. Saya pernah ada pengalaman, bukan pengalaman saya lah, ini diceritakan tuan-tuan sekalian, kenaan dengan ada seorang apa namanya tu, budak lah, remaja macam tu. Dia pergi kencing kat pokok. Sekali malam tu dia macam kena gangguan lah. Bila kena gangguan, ada makhluk yang kacau dia, maka berinteraksi lah. Seorang perawat ni, mu'alij, perawat. Dia tanyalah, ada sesi dialog. Dia kata, kenapa? Kata dah, dia kacau tempat aku. Kita mana dia kacau? Dia kata, dia elok sekian-sekian, dia kacau kau. Dia beritahu lah, dia kacau ni, kuncing apa semua. Lah, dia minta maaf lah, dia tak sengaja. Dia tak tahu tu tempat kau pun signboard pun tak ada letak situ. Tuan-tuan, akhirnya benda tu lepas. Okay, boleh terima lah. Salah kita juga, signboard tak ada. Akhirnya, alhamdulillah. Dia guna psikologi. Kadang benda-benda macam ni je pengalaman saya sikit lah. Saya tak banyak pengalaman, sikit je. Kadang kita ruqyah, baca Al-Quran, berjalan tuan, dia tak nak keluar. Tapi kita psycho, dia keluar. Tanya ada seorang kena, ni dah cerita rawatan Islam lah dah ni. Saya suka campur tu kan. Ada seorang tu kena gangguan, ada makhluk dalam tubuh badan dia. Dia kata, kenapa kau tak nak keluar? Sebab aku nak jaga dia. Dia tak payah jaga. Kau nak jaga ni, kau kena kat luar boleh jaga. Tak nak jaga dalam badan. Kau tahu tak, jaga kata. Jaga je, jaga bangunan. Dia duduk dalam bangunan, jaga duduk kat luar. Nak tengok kemudian jaga kat luar. So kau keluar lah. Betul juga dia kata. Kita nak jaga bangunan kat luar, jaga kat luar. Jaga tu ada kat luar. Kat dalam mana nampak orang kat ni, kena jaga kat luar. So jaga kat luar dia tu. Jadi kalau kau nak jaga, kau duduk luar, keluar dia.
Psycho ya. Itu sekelumit. Benda tersebut. Macam kita masuk tempat-tempat yang tak tahu. Yang sebab itu tuan-tuan Nabi ajar satu kalimat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amal yang ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan nak masuk hutan, tuan-tuan sampai tempat yang tuan-tuan tak pernah sampai, so ayat ni baca. Minta perlindungan daripada Allah. Tempat yang biasa kita tahu, biasa kita lalu, kita tak apa. Ni tempat tak pernah lalu, lorong tak pernah sampai, tempat baru. Atau kita baru sampai tempat yang memang tempat yang asing bagi kita. Baca ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika, aku berlindung pada engkau daripada kalimat Tuhan dan segala keburukan makhluk dia. Baca doa ni. Dia tak ingat lah. Assalamualaikum, nak cucu tumpang lalu. Kena lah kau. Macam tuan-tuan sebab makhluk, siap benda ni ada, jaga dia, kita tak nampak. Nak petik-petik kan. Dia masuk hutan lah petik-petik. Jaga lah. Ni petik-petik. Bagi salam dulu. Saya dah belajar dulu. Ni kaedah lah. Putus Melayu. Bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Ilyas. Kau nak tumbuh-tumbuhan ni. Saya tak tahulah apa kaitan Nabi Ilyas dengan tumbuhan tu. Tapi ni adab. Kami diajar oleh guru kami. Adab dia. Bagi salam. Cakap Assalamualaikum. Ni nak ambil ni. Nak buat ubat. Petik tu. Saya ambil ni sikit nak buat ubat ni. Untuk si fulan, minta izin kebenaran. Ni memang petik tuan, salah petik dah ngikut. Mak saya pernah kena. Kita panggil daun apa saya tak tahu kalau kat sini panggil apa. Pucuk cemperai, tahu dia. Tahu. Cemperai masak lemak tu kan. Mak saya petik tuan, mak saya malam tangan tak boleh angkat. Mak saya petik tu dekat Semak lah, ada rumah tinggal, mak saya pergi. Mak saya berani sangat kan. Petik-petik malam tak boleh angkat. Tu mak saya kata, dah kau ambil lah daun tu dan tak nak tu. Mak saya pulang balik, kau ambil lah ni, dan tak nak ayah lah. Minta maaf lah, dan dah tergambil. Mak saya pulang balik, alhamdulillah, dapat tangan dia okey. Kita tengok mak saya, adik tu bilang, tangan mak tak lengkek, apa lah kono ni, tangan tak lengkek ni. Mak ambil tu cemporai ke rumah Wan apa tu, rumah tu tinggal kan. Tu mak apa, mak pulang balik semua, kau ambil lah, dan tak nak doh. Tapi tu tangan dia okey kan. Dia kadang kita tu tak jaga tu. Ni nak ambil pucuk cepogai, nak buat gulai, masak lomak, lepas tu buat sambal gesek ni je. Habislah tuan, sambal gesek sebut makan-makan habislah kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan minta Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah habis kat situ berkenaan dengan nazarnya ada sikit satu dua hadis yang berkaitan dengan itu, nanti kita akan sebut juga. Nanti kita akan masuk cabang iman yang ketiga-tiga pada pertemuan yang akan datang, meneliti segala nikmat Allah dan wajib bersyukur di atasnya. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.